adik-adik. Adik kreatif kita pada hari ini ialah tabung. Bahan dan alatan yang diperlukan: kertas, cawan kertas, pen hitam, gam, pembaris, pisau pemotong, penebuk lubang, gunting dan penyedut minuman. Langkah pertama, letakkan cawan kertas di atas kertas dan lukis bulatan mengikut permukaan atas cawan kertas menggunakan pen hitam. Langkah kedua, guntingkan bulatan itu. Langkah ketiga, ukur dan potong bentuk cuboid menggunakan pisau pemotong. Langkah keempat, tebuk lubang pada sisi bulatan tadi menggunakan penebuk lubang. Langkah kelima, lekatkan bulatan pada bahagian atas cawan kertas menggunakan gam. Langkah terakhir, letakkan penyedut minuman pada lubang bulatan dan hiaskan cawan kertas mengikut kreativiti. Selamat mencuba adik-adik!